Let's go! Hai semua, Assalamualaikum. So hari ni kita orang nak pergi ke Bukit Bintang daripada JB ke sana dengan naik bas. Saja je Fika nak vlog naik bas dari sini ke sana. So keep watching. Sekarang dekat Bukit Central dengan toko bas kita panggil. Ramai gila orang. Sekarang pukul 5.30 pagi. Kita nak naik KLIA Transit from Bandar Tasik Selatan ke KL Central. Saya dah bersiap. Sekarang kita nak naik monorail daripada KL Central ke stesen Bukit Bintang untuk drop our luggage dekat hotel. Pukul 7 dah sampai Bukit Bintang. Okay, tak sesak lagi. So kita akan jalan pergi ke hotel. Hotel dia jauh sikit dari sini. So nanti sama-sama kita bawa. Hotel kita tu Verdant Hill Hotel. Kaki kena kuat. So kita dah register and tinggal luggage dekat sini. Malam kat sini 250 termasuk breakfast. So lepas ni kita nak jalan pergi makan Damaskus. Damaskus buka pukul 8, sekarang dah pukul 7.35. So kita akan breakfast. So terus makan tengah hari lah kejap lagi. This is fettuccine crepe, biryani chicken, beef shawarma. Biryani chicken. Bismillah. Dah. Dah strong. Macam vitamin. Sedap. Nak makan beef shawarma. Bismillah. Enggak. Yang ni pula fettuccine crepe. Pikun dia dah jatuh dah. Pagi-pagi makan coklat guys.
Bismillah. Dah habis makan dekat Damaskus, kat belakang sana tu. So sekarang dah pukul 9.20, kita orang nak jalan-jalan. Kita orang maybe pergi ke KLCC, jalan kaki daripada Pavilion terus ke KLCC. Ni jomnya. Laluan pejalan kaki KLCC Bukit Bintang. Ikut je signboard yang ditulis laluan pejalan kaki. So tadi jalan dalam masa 10 minit juga. Tapi okey je, jalan je slow-slow. Ni last minute je, tahu-tahu dah dekat Aquaria. Sekali beratur ramai budak sekolah. Tapi dia tak masuk lagi, so dia kena gerak cepat sikit. Kita dah habis pergi Aquaria, sekarang kita dekat KLCC Park. KLCC dekat belakang. Cantik gila guys. Kita dah sampai hotel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Katil apa single Two single bed. Full single bed, wah. So ni TV. Ada ruang kerja. So this is our view. Okay. Ada iron, hair dryer. Ada extra pillow. Hanger, iron board. Okay, ada mineral. Ada kettle, ada teh. Fridge. Ni kena pergi ke kemat ni. Kita penuhkan. This is the toilet. Besar juga toilet dia. Sini tempat shower. Okay. So nak rehat sekejap and then kita akan pergi swimming. Sekarang dah nak pukul 6, kita orang nak keluar pergi makan. Dah sampai Chowkit. Tadi kita naik monorail dari Raja Cholan.
Kita orang nak pergi makan nasi lemak Atan. Dari Fika kecil lagi yang Fika makan nasi lemak dekat sini. Time Papa Fika kerja, ada kerja kat KL, kita akan bungkus atau makan dekat sini. Biasa satu bungkus RM2. Makan sebungkus tak cukup, memang kena ambil banyak. Awak makan berapa? 3 bungkus. Saya pun 3. Pergi Times Square beli tudung kat Muaz. Dari Times Square jalan kaki pergi Bukit Bintang. Tak naik monorail. Dah sampai bilik, kita nak makan this one from Al Sultan. Strawberry kunafa pistachio coklat. Ambil kau. Berapa kali manis lah tu. Dia macam ni dalam dia. So basically dia buah strawberry lah dengan kunafa. Strawberry dia potong nipis-nipis. Ni I dapat sebiji-sebiji. Bismillah. Sedap. Strawberry dia masam. Tapi okey lah, dia balancekan dengan coklat dengan pistachio tu. Esok Fika dengan husband dah nak balik ke Johor Bahru. Good morning. Kita pergi breakfast. Tu dibahaskan. Thank you. Ini tak habis pusing. Ini breakfast untuk hari ni. Roasted chicken, scrambled egg, chicken sausage, ada pancake, croissant. Yang ni memang suka makan telur. Banyak. 5 biji telur sekali makan. Bagus. Makan telur putih macam ni. Laksa Sarawak. Bas kita nak balik JB pukul 3 kan Bas? Alright, let's go. Kita dah serakat kunci hotel.
di atas.